tiap-tiap hari selawat, tiap-tiap masa. Tapi jangan mula esok, jangan mula 1000. Dia mula 1000, dia hangat teh ayam sampai seminggu 1000, hari ke-7 pun 1000, hari ke-8 5 pun tak ada. Yang ni cara iblis menipu zuriat Nabi Adam. Bila kita semangat nak buat satu ibadat, iblis dia akan kipas. Iblis akan kipas habis-habis. Contoh malam tu tajuk sedekah. Esok berkurang 300 sedekah, lusa berkurang 200. Oh, lepas tu 100 lepas sebulan. Tabung Jumaat lalu RM1 pun tak berapa. Itu cara iblis menipu daya umat Nabi Muhammad. Ingat, dia jangan mula 1000, jangan mula 3000. Iblis dia kipas tu. Dia kata ni tak selawat lah, kita pun dandan tak sebab beli dah. Oh, putang ni kawan duk main dah pun kita duk selawat. Semangat 1000, esok 1500, lusa 1000 lagi. Jangan, mula sikit-sikit. Kalau nak mula esok 140 hari, lekat 140 hari, lepas hari 41 baru tambah jadi 200. Itu cara dia. Semua jenis ibadat, sedekah pun sama. Jangan mula 1000, mula sehari RM1, tapi tiap-tiap hari selama 40 hari. Masuk hari 41 baru tambah RM1.50 sehari. Setan dia main kipas. Dia kata, hang ni dalam kampung ni hak boleh sedekah macam ni, hang seorang lah kamu bayar ni. Hang cuba tengok orang lain, siapa hak jenis sedekah, hak boleh sedekah macam hang 40 hari dah. Ni hak duk sedekah tiap-tiap hari ni. Kita pun jawab kat setan, kita kata aku seorang. Esok pun 50. Setan kata, esok hang pun 50. Kita pun esok main 50. Dia kata, tengok kemas. Dia kata, bukan hang tak boleh buat 50 ni, tiap-tiap hari hang boleh buat. Kita pun hari kedua main 50, hari ketiga 50, seminggu lah. Lepas tu RM1 tak ada dah. Hak ni cara iblis diajar syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Semoga Allah Ta'ala jaga kita, insya-Allah.